Tuan-tuan sekalian, dalam Quran, wahyu pertama bukannya suruh semayang. Wahyu pertama bukan suruh buat umrah. Wahyu pertama suruh ikra. Apa makna ikra? Mengaji, belajar, cerdik, jangan jadi bodoh. Buat research, buat kajian. Itulah ikra. Apa sebab? Orang Islam kalau bodoh takkan berjaya. Yahudi tuan-tuan kuat bukan kerana dia ramai. Negeri dia kecil, negara dia orang Arab keliling dia tu tak payah serang. Kalau pakat ludah secara berjemaah, banjir Israel tu. Ludah berjemaah je. 1, 2, 3, pui, banjir. Tapi kerana mereka ada kepala otak, dia ada geliga agaknya, dia boleh jadi berkali ganda berkuasa daripada orang lain. Kerana ilmu adalah benda yang sangat mustahak. Sebab itu wahyu pertama adalah Iqra. Siapa yang kerja nak menyedarkan manusia supaya kena budaya Iqra? Kita orang universiti. Kita lah peranannya pada kita. Sebab itu tiap-tiap pagi bagi kita mazhab Syafi'i, kita berdoa di dalam sembahyang subuh kita, Allahumma hdina fi man hadait. Ya Allah, berikan aku petunjuk hidayah. Pagi-pagi kita dah mohon kepada Allah, jauhkan daripada jadi orang bodoh. Sebab itu orang yang keluar sempang pagi-pagi masuk office, masuk sempang depan tak bagi signal, nampak enggak pagi tadi tak baca kunut agak. Macam mana kau masuk simpang tak bagi signal, menyusahkan semua orang dengan muka sposin. Ni contoh, bukan cerita sini, cerita tempat lain. Kau takut ada yang memang jenis mazhab tak suka bagi signal. Sebab itulah ada satu penyair Kuwait, dia menukilkan satu syair nama Walid Al-Qallaf. Dia buat satu syair, katanya makanahul muallimul murabbi. Katanya kedudukan guru itu sama seperti murabbi. Oh, tinggi murabbi ni, legend lah kalau tuan-tuan jadi murabbi. Sebab dalam Islam ni, orang yang kerja mengajar ni, dia ada beberapa kategori. Macam kami yang penceramah pun, bukan asal kerja ceramah saja dia, oh hebat lah ni, legend. Tak, penceramah, mengajar, lecturer, dia ada dia punya kategori dia. Ada orang level mudarris, ada level muallim, ada level muaddib, ada level mursyid, ada level murabbi. Dia kalau mudarris ini dia mengajar je, ABC 1, 2, 3, 4, dia mengajar, beri info. Itu kerja AI. AI ni dia mengajar je. Kadang tak betul tidak, dia tahu, kita pun tak tahu, boleh cari ChatGPT. Sebab adik-adik beriman sangat dengan ChatGPT ni. Jangan esok Trinity tak cukup 30%, tak lulus TC kita, jangan percaya sangat. Sikit-sikit sudah. Yang kedua muallim, dia start didik akal. Kalau muadib, mentor, dia penampilannya tu mentor. Cara dia berjalan pun kita jadi nak tiru dah cara dia. Cara dia menyuap pun kita tiru lah. Kalau mursyid, rohani. Tapi kalau murabbi, legend lah. Kenapa legend? Yang ni saya akan terangkan kemudian, kerana saya ingat kita beri laluan dulu ya, kepada laluan azan, yang saya rasa akan berkumandang sebentar lagi. Jadi tuan-tuan semua jangan ke mana-mana, kita akan kembali lagi selepas ini. Contoh branding paling tua dalam sejarah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kembali kita menyambung syarahan kita pada malam ini. Sebelum kita meneruskan, kita mohon izin daripada jemaah untuk menganjakkan sedikit pelaksanaan solat isyak berjemaah, bagi memberi peluang kepada saya menghabiskan huraian pada malam ini. Mohon izin daripada jemaah ya. Hadirin hadirat sekalian, tadi kita menyebut peranan kita sebagai orang yang duduk dalam Menara Gading. Peranan kita besar, iaitu kita nak mencerdikkan masyarakat. Dan kerja mencerdikkan orang ini bukan sekadar mengajar, mudarris, mengenalkan, memberi informasi, bukan itu. Itu ChatGPT lagi terer daripada kita memberi maklumat. Macam-macam dia boleh ceritakan pada kita. Google lagi banyak informasi. Tapi kita sekarang ni, sebab itu dalam Islam bukan sekadar mudarris memberi maklumat ABC data, tidak. Tapi dia mu'allim, mu'addib, dia mursyid, dia peringkat murabbi. Murabbi ni kata Imam Al-Ghazali, dia dah sampai, kan murabbi ni sama akar dengan perkataan rob. Contohnya apa lagi? Tarbiyah. Tarbiyah, murabbi, rob, itu sama. Sebab itu dalam bahasa Arab, suri rumah, housewife, disebut Rabbul Bait. Bukannya Tuhan rumah, tidak. Artinya dia mengurus, merawat, memelihara, menjaga, itu Rabbul Bait. Maka murabbi ni, dia bukan sekadar mengajar, dia membimbing. Pantai pasir putih, aku duduk di bawah pohon kelapa, melihat ombak bermain.